customer beli set QN kena tipu, dah tukar back kelas. Seperti dijanjikan, part 2 saya nak bocor rahsia lagi kenapa phone ni diubah suai macam ni. Dan dekat dalam ni, tengok benda yang tersorok dalam ni. Korang dah ready? Tada, phone ni dah pernah kena water damage. So kemungkinan daripada negara lain tu phone ni dah problem, so dihantar kepada China dan di repair semula dan jual kepada market Asia. Sebab set QN ni mostly daripada Denmark, Norway, Sweden ataupun Iceland lah. So korang tengok kat sini set phone ni kan. Korang fikir logik tak orang Norway ataupun Iceland apa tadi tu datang sini jual phone, lepas tu orang lain beli. Kebanyakan set yang bukan local set ZP ni mostly daripada luar negara, daripada UK ke daripada Canada ke, mostly phone yang dah rosak dihantar kepada China. China kemudiannya repair dan dijual kepada market Asia. That's why saya cakap lebih selamat korang beli local set. Set luar pun ada juga yang original. Kadang-kadang orang beli baru daripada set India ke, set Japan ke, then dia jual balik. Tapi yang penting korang kena pandai check lah. Jangan kena macam ni, sia-sia je. Korang beli murah tapi banyak repair, phone tu jadi lagi mahal daripada korang beli yang original punya. So kalau korang nak beli phone, make sure carilah seller yang betul-betul jujur, betul-betul transparent dengan customer. Sebab apa? Sebab kualiti tak boleh murah, murah tak boleh kualiti. Cari kualiti, cari